Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua peserta yang menyertai sesi dalam talian kita pada pagi ini. Terima kasih saya ucapkan kerana meluangkan masa untuk bersama-sama dalam sesi Wacana Alam, Kelestarian Alam Sekitar di Malaysia, Cabaran dan Harapan, anjuran daripada Fakulti Sains Alam Sekitar. Jadi topik kita amat relevan dengan keadaan dunia hari ini yang berdepan dengan pelbagai krisis alam sekitar. Oleh itu, kita berasa amat bertuah kerana pada pagi ini kita ditemani oleh seorang tokoh yang arif dalam bidang ini, iaitu Dr. Zaim, pensyarah kanan dan penyelidik di Pusat Kajian Kelestarian Alam Universiti Kebangsaan Malaysia. Selamat datang ke sesi ini Dr. Zaim dan terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Amir dan pihak penganjur atas kesempatan ini. Saya berbesar hati dapat berkongsi pandangan dan pengalaman dalam satu topik yang amat penting dan menyentuh masa depan kita semua. Baik, untuk memulakan sesi perbincangan kita, bolehkah Dr. Zaim terangkan apakah maksud sebenar kelestarian alam dan mengapa ia penting dalam konteks Malaysia? Baik, sudah tentu. Jadi kelestarian alam ini merujuk kepada keupayaan untuk memelihara dan mengurus sumber semula jadi secara mampan agar keseimbangan teknologi terus terpelihara tanpa menjejaskan keperluan generasi akan datang. Ini bermaksud kita perlu mengimbangi keperluan pembangunan ekonomi dengan pemeliharaan alam sekitar. Dalam konteks Malaysia, ini sangat penting kerana kita memiliki biodiversiti yang sangat kaya. Namun, ia kini terancam oleh pelbagai bentuk pencemaran dan eksploitasi sumber. Terima kasih doktor dengan jawapan. Jadi kita sering mendengar tentang pencemaran, pembalakan tidak terkawal dan pembangunan yang tidak lestari. Pada pandangan Dr. Zaim, sejauh mana aktiviti manusia menyumbang kepada kemerosotan alam sekitar di negara ini? Jadi kesan aktiviti manusia amat ketara. Antara yang paling utama ialah pembalakan haram, pembukaan tanah secara besar-besaran untuk pertanian, pencemaran industri dan pembangunan tanpa penilaian impak alam sekitar yang teliti. Ini semua menyebabkan kehilangan habitat, pencemaran sungai dan udara serta perubahan iklim mikro. Bencana seperti banjir, kilat dan tanah runtuh yang semakin kerap berlaku adalah sebahagian daripada kesan langsung ini. Baik, terima kasih Dr. Zaim. Bolehkah Dr. Zaim kongsikan apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan untuk menangani isu ini? Baiklah, jadi kerajaan telah melaksanakan pelbagai dasar dan program seperti dasar alam sekitar negara, rancangan fizikal negara yang menekankan pembangunan mampan serta penguatkuasaan undang-undang seperti Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, usaha pemeliharaan hutan dan perlindungan kawasan tadahan air juga sedang giat dijalankan. Namun begitu, pelaksanaan di peringkat negeri dan tempatan masih menghadapi pelbagai cabaran, termasuklah dari segi pemantauan dan juga ketulusan. Bagaimana pula dengan peranan masyarakat dan NGO dalam usaha memelihara kelestarian alam? Jadi masyarakat dan NGO memainkan peranan yang sangat penting. NGO berperanan sebagai pemantau bebas dan pendesak dasar yang lebih mesra alam. Mereka juga banyak menjalankan program kesedaran dan juga pendidikan. Masyarakat pula boleh melalui perubahan gaya hidup seperti mengurangkan penggunaan plastik, mengitar semula, menyokong produk mesra alam dan turut serta dalam aktiviti pemeliharaan. Pendidikan alam sekitar seharusnya dimulakan dari rumah dan diperkuatkan di sekolah. Jadi Dr. Zaim, adakah terdapat teknologi atau inovasi yang boleh dimanfaatkan dalam usaha kelestarian ini? Ya. Pelbagai teknologi kini tersedia untuk membantu dalam pemeliharaan alam sekitar. Contohnya, penggunaan tenaga boleh diperbaharui seperti solar dan hidro kecil, teknologi rawatan air dan sisa serta sistem pemantauan alam sekitar melalui satelit dan juga drone. Teknologi seperti ini dapat meningkatkan kecekapan pemantauan dan pengurusan sumber semula jadi. Namun, kejayaan penggunaan teknologi ini bergantung pada dasar yang menyokong dan kesediaan masyarakat untuk berubah. Terima
Terima kasih Dr. Zaim. Jadi sebelum kita mengakhiri sesi ini, apakah harapan dan saranan daripada Dr. Zaim kepada rakyat Malaysia kita sekarang ini? Jadi akhir sekali saya amat berharap agar rakyat Malaysia sedar akan kepentingan menjaga alam sekitar. Kita perlu ubah perspektif bahawa alam sekitar bukan hal kecil atau tanggungjawab kerajaan semata-mata. Ia tanggungjawab bersama. Kita perlu bertindak sekarang, bukan esok, bukan nanti. Jadi semua pihak perlu memainkan peranan. Kita masih ada peluang untuk mewariskan sebuah alam yang sihat dan lestari kepada generasi yang akan datang. Baiklah, terima kasih Dr. Zaim atas perkongsian yang begitu bermakna dan sangat menyeluruh. Semoga sesi hari ini membuka mata kita semua terhadap kepentingan menjaga kelestarian alam ini. Baiklah, terima kasih juga Encik Amir. Semoga semua peserta terus bersemangat untuk menjadi ejen perubahan demi bumi yang lebih baik.